maka dia kena perbetulkan akidah itu. Tak cukup kalau dia hanya pergi sembahyang saja, tak cukup. Kan keluar daripada masjid, ambil gambar, tunjuk bahawa dia sembahyang juga, kan, tapi fahaman dia liberal. Kan, tunjuk bahawa balik daripada menunaikan umrah dan haji, tetapi fahamannya fahaman plural contohnya. Tak cukup sekadar ibadah itu, tak cukup. Mana tak sampai kepada penerimaan taubat kepada Allah SWT, itu yang disebutkan oleh para anak. Sebab dia masih lagi tidak memperbetulkan akidahnya itu, tidak perbetulkan lagi. Itu yang bahaya bagi yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam kita mengikut perintah-perintah Allah Taala ini, seperti mana apa yang ditegaskan oleh Imam Ghazali tadi kepada anak muridnya, Allah Taala sebut dalam Quran jelas kepada kita supaya kita mengikuti agama Islam secara keseluruhannya. Kalau sahabat-sahabat kita orang tampil, dia baca kitab Fadhil Amal, dia akan cerita kita ni kena sayang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi, ikut perintah Allah daripada kita bangun sampailah kita tidur, daripada kita hidup sampailah kita mati. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa maksud yang masuklah kamu di dalam Islam secara keseluruhannya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Maksudnya apa dalam Quran? Allah perintahkan kepada kita dalam Allah Ta'ala, kita ni nak ikut agama Islam ni, kita tak boleh beriman dengan satu perkara kita ikut yang kita suka. Dalam soal ibadah, soal sembahyang, kita ikut Islam. Soal haji, soal zakat, soal puasa, kita ikut Islam. Tapi dalam bab-bab lain, kita tak ikut pun Islam. Dalam bab muamalat dengan manusia, kita tak ikut agama Islam. Dalam cari rezeki, kita buatlah macam-macam yang teknikal, syubhah tak syubhah, yang penting dapat masuk duit tu, maka tak ikut Islam. Cara kita berkawan, tak ikut Islam. Cara kita menguruskan, tak ikut Islam. Maka ini adalah termasuk di kalangan orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Termasuk apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Allah jelaskan dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil Apakah kamu beriman dengan Al-Quran ini, mana sebahagian daripada kitab sahaja, dan kamu kufur dengan sebahagian daripada kitab? Adakah sedemikian itu? Itu maksud. Maka kalau begitu cara hidup kita, betul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukanlah seorang manusia ataupun seorang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati segala perintah-perintah Allah. Segala, maksud segala itu semuanya yang berkait dengan perintah Allah, maka dia kena ikut. Itu maksudnya takwa. Dan satu lagi tak boleh tinggal, iaitulah meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dia menghalalkan benda yang haram yang telah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebahagian daripada masyarakat kita, tuan-tuan, jadi mereka sebahagian kadang-kadang mereka ini suka menzahirkan kebaikan. Menzahirkan kebaikan, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dalam masa yang sama mereka juga mengerjakan perkara-perkara kebatilan. Ini salah. Itu yang dinamakan sebagai orang yang tidak soleh, tidak bertakwa kepada Allah SWT, sebab dia tidak memenuhi syarat-syarat bertakwa kepada Allah SWT. Kerana dia telah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala tadi, dia langgar, dia buat.
Tak cukup hanya kebaikan semata-mata, tak cukup hanya perkara kebajikan yang kita buat semata-mata, tapi ada masa sama kita buat benda macam-macam. Maka tidak dinamakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita perlu muafaqah pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sebutkan bahawa iaitu apabila kita katakan bahawa mengapakah kita mesti mengikut panduan Al-Quranul Karim ini, tuan-tuan? Mengapa kita perlu ikut panduan daripada Al-Quranul Karim? Kerana apabila kita meninggalkan sesuatu perkara tadi dan kita mengikut panduan daripada Al-Quranul Karim, antara yang paling kita takut ialah amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buatlah banyak macam mana sekali, kita sembahyanglah banyak macam mana sekali, tapi kalau tidak kena kepada syarat-syaratnya, maka Allah Ta'ala tidak menerima amalnya. Ada satu kisah dari zaman salafus soleh, seorang lelaki yang sembahyang 30 tahun. Kemudian ada seseorang itu nampak pada wuduk yang dilihat bahawa dia tidak mengambil wuduk pada membasuh kepala. Maka dia tanya kepada lelaki tadi, kenapa kau tidak mengambil wuduk di kepala kau? Apa kata dia? Aku ingatkan mengambil wuduk di kepala ini hukumnya sunat. Bayangkan tuan-tuan, 30 tahun dia sembahyang, dia mengambil wuduk, dia tak mengambil membasuh kepala dia, sebab dia kata sunat. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Kalau ikut syarat sah tak sembahyang, sah tak wuduk dia? Kerana dia tidak menunaikan rukun wuduk tadi. Dan bila wuduk tidak sah, apa berlaku sembahyang yang tidak sah. Hari ini pun kita bila kita sembahyang, kita kena tengok balik, kita kena belajar. Bila ada kelas-kelas pengajian berkaitan dengan solat, maka kita tengok balik. Berkemungkinan ada amalan-amalan kita yang kita buat perkara-perkara makruh yang banyak contoh. Berkemungkinan ada mungkin perkara-perkara yang membatalkan kita tidak sadar. Berkemungkinan ada di sana perkara-perkara yang kita buat menjadi suatu perkara adat kebiasaan. Ada hamba Allah SWT ini, saya kira umur dah 60-an, dia rajin pergi surau masjid. Tapi saya melihat keadaan dia sembahyang, tidak ada tumakninah pula dah. Dia sembahyang tak ada tumakninah. Tak sempat ada kata kadar menyebut tasbih subhanallah, tak sempat pun. Tapi rajin sembahyang tu. Jadi saya sebagai orang muda, saya kata, kalau saya ketemu kita terasa tak saya pula kan kawan-kawan dia minta lah bagi tahu. Kita bukan nak tunjuk pandai ke apa, kita nak selamatkan dia, nak betulkan. Sembahyang lama, puluhan tahun, tapi kita takut amalan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya jumpa dengan seorang hamba Allah Ta'ala, dia sembahyang, rajin sembahyang. Apabila rakaat ketiga dan keempat dalam solat isyak, dia sembahyang, baca surah Al-Fatihah, dia baca surah. Kita tanya dia, kenapa baca surah selepas rakaat ketiga dan keempat? Dia jawab, kalau kita baca lebih, dapat pahala lebih. Klik-klik saya kata, mana lagi belajar? Mestilah kita baca lebih dan dapatlah pahala lebih. Kalau baca kurang, dapat pahala kurang lah. Macam tu je. Jadi apa yang kita belajar? Apa kalau kita buat demikian? Kalau nampak di sudut akal kita, ya betul lah, baca lebih mesti dapat lebih. Tapi sudut hakikatnya, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sallu kama ra'aytumuni usalli. Maksudnya, apabila kita buat perkara yang bersalahan dengan sunnah Nabi SAW tadi dalam ibadahnya, dia menjadi hukumnya makruh, tuan-tuan. Bila makruh, apa jadi persembahyang kita? Sembahyang kita tadi akan dipotong-potong, akan pahala-pahala. Berkuranganlah akan pahala-pahala, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya apa lagi? Apakah akibat kita beramal tanpa mengikut panduan syariat? Antaranya adalah amalan tersebut boleh menjadi bahawa tertolak seperti mana disebut tadi, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagaimana cara untuk memastikan sesuatu amalan mendapati panduan Islam? Yang pertama itu kita tadi, pastinya kita perlu mempelajari ilmu agama daripada Al-Quran, hadis yang sahih serta penjelasan ulama-ulama yang muktabar sebelum kita beramal soleh. Dan apakah ciri-ciri orang yang benar mengikut panduan Allah? Mereka mendengar, taat dan melaksanakan segala perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Dan Allah Taala berfirman dalam Quran, sesungguhnya perkara orang-orang yang mukmin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya supaya dihukumkan antara mereka ialah kami dengar dan kami taat. Atiullah wa atiur Rasul. Sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan seterusnya, mengapakah mengikuti sunnah Rasulullah merupakan bukti kecintaan kepada Allah? Jawapannya kerana Allah memerintahkan agar sesiapa yang mencintainya hendaklah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan terakhir tuan, apakah ganjaran bagi orang yang beramal mengikut panduan Allah dan Rasul? Mereka akan memperoleh hidayah, rahmat, kejayaan di dunia serta juga di akhirat kelak. Dan Allah Taala berfirman dalam Quran, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, nescaya Allah memasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Itu kaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan sampai kepada kita apa yang telah dinukilkan, apa yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali berkaitan dengan bagaimana sesuatu amalan tadi. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mestilah mengikuti segala aturan daripada Allah Taala pada setiap suruhan dan larangannya dengan hati yang tunduk, ikhlas dan penuh dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu saja yang dapat sama-sama kita kongsikan pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat akan pertemuan kita dengan Allah SWT, insyaAllah. Dan terakhirnya saya nak berdoa sedikit, siapa-siapa yang mungkin berminat untuk mendapatkan minyak kasturi hitam yang diruqyahkan untuk gangguan makhluk sebagainya, boleh dapatkan saya lepas salat Jumaat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.